Hai semua, saya Natasha di sini. Hari ini, mari kita kenali perjalanan kecergasan yang luar biasa, satu kisah yang melangkaui batas kekuatan fizikal, daya tahan dan disiplin diri. Watak utama dalam kisah ini ialah Millie, seorang jurulatih peribadi yang membuat keputusan untuk mengubah hidupnya kira-kira 5 tahun yang lalu. Sejak itu, dia telah menjadi sumber inspirasi kepada ribuan orang dengan semangat kental dan hasil yang menakjubkan. Millie menjalani latihan sebanyak 6 kali seminggu dengan rutin yang intensif, disertai dengan pemakanan yang seimbang. Usaha gigih ini membolehkan beliau memiliki tubuh yang sihat, berotot dan seimbang dari segi bentuk. Latihannya sentiasa menekankan keberkesanan dan konsistensi, dua kunci utama yang membantunya mencapai peratusan lemak badan yang sangat rendah dan bentuk tubuh yang menarik perhatian. Di media sosial, terutama sekali di Instagram di mana beliau kini mempunyai lebih daripada 134,000 pengikut, Millie berkongsi perkembangan dirinya dengan penuh kejujuran. Setiap hantaran menunjukkan sejauh mana perubahan yang telah beliau alami dari masa ke masa, bukti bahawa jika kita berfokus dan berterusan, tiada apa yang mustahil. Perubahan sebelum dan selepas amat menakjubkan, perut yang berotot, susuk tubuh yang menawan, dan tenaga yang begitu menginspirasi. Jadi, apa pendapat anda tentang transformasi Millie? Kongsikan bersama kami di ruangan komen. Jangan lupa tekan suka dan langgan saluran kami supaya anda tidak terlepas kisah-kisah inspirasi seperti ini. Jumpa lagi nanti.